Assalamualaikum sister. Selamat tahun baru 2026. Alhamdulillah hari ni saya dan ni anak dara saya bertiga ni kita nak pergi Mekah sekejap. InsyaAllah nak buat tawaf sunat kalau sempat, sebab ada nak jumpa sepupu, dan anak saya dia ada tetamu juga, kawan dia punya kawan universiti dia. So bawa semua angkut tiga sekali. Lepas tu nanti balik ke Jeddah semula. Dia pick up us. Dia daripada tempat kerja terus pergi Mekah. Okey, inilah dia ya, session Sulaimaniyah. So train kita 2.55, tapi sebab kita tak nak lewat kalau seorang tu, okey naiklah. Naik. Kalau seorang kita boleh manageable, lagi kalau 3 orang takut terlambat ya. Sebab semua perempuan kan, nak make up lah, nak apalah. Okey, inilah saya. Baby tengok kat, Baby kita tengok kat mana? Baby tengoklah train baby berapa? 2.45. Tengoklah. Berapa? So kalau saya nak pergi ke Mekah, saya akan naik kat sini lah, dekat Sulaimaniyah punya station, sebab sini yang terdekat. Kalau nak ke Madinah, saya akan naik daripada airport punya station, sebab itu yang terdekat. Okay, macam itulah, yang terdekat itu murah. So mari kita tengok apa yang ada kat sini. Hai sayang. Oh, basically nak cakap dekat station Sulaimaniyah ni tak berapa ramai, sama macam dekat airport station ya. So ni ada replika Mekah, Madinah. Mana rumah kita? Ada kat situ rumah kita. Kita jantan ke betul-betul mana dek? Nama dia Sumayah dek. Sumayah. Hai Sumayah. It's both boys. Okay, jom, let's go. Let's go. Jom kita dah, dia dah panggil dah nombor kita. Okay, alhamdulillah kita dah nak turun. Sayang, kakak, adik, baby, baby. Okay, semua dah turun. Daripada Sulaimaniyah nak ke Mekah lebih kurang setengah jam je. So bolehlah nak pejam-pejam mata. Inilah suasana stesen dia. Tidak berapa ramai, tak sama macam dekat airport yang saya cakap tadi. Dulu stesen ni pernah terbakar tau. Lama dia tutup, dia nak refurbish masa tu. Silap saya tahun 2018 ke 2019 tu lah. Kena tekan ni kot ni. Tekan. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa? Ini nombor apa? Sampai satu. Kita nombor 9 kan? Nombor 9 apa? Kita nombor apa? 9. Yalah. Binti tengah dia.
Tapi sebelum tu nak solat asar dulu. Nak beli tiket dulu ya sebelum nak naik bas. Jom. Let's go. Bas kat sini. Sebab kalau naik teksi lebih kurang 20 rial. Satu semua. Mana bas dia? Merasa lepas kat luar ni. Pegang elok. Apa tutup pula tu? Ni naik je depan sekali ni. Bismillah, jom. Nak kasih dek. Sini dek. Alamak tu suka duduk sini. Come. Ha? So kita tukar dah ya. Kita naik bas pula. Alhamdulillah kita dah sampai. Dan saya seorang lagi. So kita nak terus pergi ke Clock Tower dulu. So kita orang berhenti dulu dekat cafe Moment ni sebentar. Sebenarnya nak masuk dekat dalam tapi penuh orang berbaris. Kalau dekat dalam tu cantik sikit lah sebab dia nampak apa, nampak luar, nampak orang ramai dekat masjid. Tak sampai tak nampak kat masjid tapi nampak orang nak solat dekat luar tu. So kita makan dulu sementara tunggu satu lagi appointment dengan sepupu. Lepas tu tunggu papa dia orang datang. Situ tak boleh cak okok tu. Beli. Tu tak. Tu 50 jangan tadi tu. Ni 50. Oh yang buruk tu, buruk jah dia bagi 50. Orang Pahang cakap buruk jah. Okey, dah malam baru kita balik. Suasana malam. Dah dekat pukul 9.30. Kita nak naik bas. Abang Haji dah ada. Naik bas kat Makarim tu kita sampai Fresh Kota. Di waktu ni lah ya, kadang-kadang kita boleh jumpa orang yang jauh. Intan, ini sepupu saya. Sepupu saya. Badan sama baik. Badan sama, semua sama, muka sama. Kita we all orang Rauk Pahang, dia cakap lain sikit. Oh dulu hotel ni hotel Tabur Haji ya. Satu masa dahulu. Sekarang tidak lagi dah bertukar. Kita dah sampai balik dekat Masjid. Itulah suasana malam. Alhamdulillah. Kereta jauh sana. Sebab parking penuh hari ni.